Hai semua, hari ini saya nak kongsikan satu tempat menarik yang mungkin ramai belum tahu. Tempatnya adalah Trong Duck Farm yang terletak di Terong, Perak, berhampiran dengan Bandar Taiping. Tempat ini sebenarnya sebuah ladang ternakan itik, tetapi dia juga jadi salah satu tarikan pelancong kat kawasan Taiping. Kalau korang suka suasana kampung dan nak lari dari kesibukan bandar, memang sesuai sangat datang ke sini. Suasana yang nyaman, bersih, tenang akan membuatkan fikiran kita menjadi lebih segar. Fasiliti yang disediakan oleh pihak pengurusan amatlah selesa. Setiap sudut ladang ini direka dengan teliti. Dari kandang ternakan yang bersih dan terurus sehinggalah ke lorong tanaman yang mengasyikkan. Kalau nak tangkap gambar, memang cun. Nak jalan-jalan santai, memang sesuai. Dekat ladang ni, ada lebih daripada 10,000 ekor itik yang dibela secara terbuka. Serius, memang meriah bila tengok itik-itik ni berkumpul dan berenang dalam tasik. Rasa tenang je. Aktiviti kat sini pun banyak. Korang boleh bagi makan itik, jalan-jalan keliling tasik, ambil gambar OOTD dekat spot yang cantik, dan kalau datang dengan family, anak-anak mesti seronok. Terdapat dua jenis itik yang dipelihara di sini. Yang pertama adalah itik penelur, iaitu itik kaki Campbell. Dan yang kedua adalah itik Peking. Itik kaki Campbell terkenal dengan keupayaan menghasilkan telur yang banyak. Seekor boleh bertelur hampir setiap hari. Dan itik Peking pula biasanya diternak untuk daging. Waktu operasi bermula 9 pagi hingga 6 petang pada setiap hari. Manakala bayaran masuk sekitar 5 hingga 10 ringgit setiap orang bergantung kepada pakej aktiviti. Kanak-kanak dan warga emas biasanya diberikan diskaun. Kalau korang nak pengalaman yang lain dari biasa, datanglah ke Trong Duck Farm. Bukan sahaja boleh belajar tentang peternakan itik, tetapi juga merehatkan minda dengan suasana semulajadi yang tenang. Terima kasih.